Kerja-kerja mak saya gantikan je lah. Kerja-kerja abah saya gantikan je lah. Kalau mak abah saya dah tak ada, saya tak tahu lah Cik Lan macam mana Cik Lan. Ni saya kuat pasal saya ada orang tua saya lagi Cik Lan. Kalau saya dah tak ada orang tua lagi Cik Lan, saya dah tak tahu Cik Lan macam mana saya nak hidup. Tapi ni urusan kita dengan Tuhan. Kita jaga dia seperti mana kita tanggungjawab kita dengan Tuhan. Itu mak bapak kita, kita kena jaga baik-baik. Ada macam masyarakat sekeliling cakap, kau hantarlah orang tua kau pergi jaga orang, pergi rumah orang tua-tua. Saya cakap dengan dia orang, mak bapak aku tak pernah hantar aku pergi pengasuh time aku kecil. Kenapa time dia dah sakit aku nak kena hantar dia pergi rumah orang tua? Betul. Bagus. Itulah tanggungjawab aku. Dulu mak bapak aku tak pernah pun hantar aku pergi pengasuh. Aku degil macam mana pun dia tak pernah pun hantar aku pergi pengasuh. Kenapa time dia sakit dia berak merata-rata aku nak kena hantar pergi rumah orang tua? Kalau orang boleh terima kita yang kita menjaga mak bapak kita, pasal perempuan ni akan berfikir, kalau aku sakit pun dia akan jaga aku macam mana dia jaga mak bapak aku. Betul Cik Lan, betul. Saya nak pesan satu lah yang bergelar ibu bapa ni, janganlah membeza-bezakan anak. Anggap je lah anak tu sama saja. Kita tak tahu nanti bila kita sakit anak yang mana yang jaga kita. Betul. Jangan beza-bezakan anak. Anak ni tak baik, anak tu tak betul, anak ni baik, anak ni tak baik. Jangan beza-bezakan anak. Kita tak tahu yang tak betul tu lah akan jaga kita nanti time kita sakit. Yang baik tu lah yang akan lepaskan kita. Kita tak aib. Tak. Yang jaga orang tua ni bukan nak bantuan apa. Sekadar nak meluah je Cik Lan. Kita orang ni nak meluah je. Dapat luah, Alhamdulillah Cik Lan. Dia rasa macam Allahuakbar. Beban kat dunia ni dia rasa lepas Cik Lan. Oh, macam tadi si Rosie tu Ya, betul Cik Lan. Kita nak cerita kat siapa Cik Lan? Dekat sekeliling kita takkan ada siapa yang faham. Sebab tak ada siapa yang jaga orang tua. Macam Cik Lan dah jaga. So kita nak bercerita dengan Cik Lan pun Cik Lan dah faham situasi saya. Saya pun faham situasi Cik Lan. So benda tu jadi seronok bila bercerita. Tapi diorang ada menziarahi tak? Ada Cik Lan, ada. Diorang ada call mak abah, diorang ada. Cuma diorang nak balik jauh diorang Cik Lan. Diorang dekat utara. So kalau nak balik pun makan kos. So kita pun kena faham juga adik-beradik yang lain. Kita tak boleh nak fikir kita seorang je. Kita kena faham adik-beradik. Oh, mungkin adik-beradik aku susah juga. Bukan aku je orang ni susah. Kita kena faham adik-beradik lain. Bagus You are very team positive. Bagus orang macam ni. Saya suka. Maaf macam mana you angkat mak you, bapak you ke mandi macam pampers, macam obat. Okey, kongsikan sikit sebagai anak lelaki. You mandikan dia buang besar macam mana cara? So sama tak macam saya? Pasal tadi Rosie pengalaman dia jaga mak dia, jaga bapak dia. Okay. Kalau mandi sekarang ni saya masih mandikan lagi lah orang tua saya. Cuma berak kat lampin lah. Cuma cebok je lah. Saya buat sendiri. Apa semua masak saya buat. Apa semua. Senang cerita. Kerja rumah. Semua sekarang saya yang buat. Sapu rumah. Masak. Basuh baju. Kemas dapur. Kemas bilik. Apa. Yang mak saya buat. Saya buat. Saya gantikan kerja dia. Kerja-kerja mak saya gantikan je lah. Kerja-kerja abah saya gantikan je lah. Kalau mak abah saya dah tak ada, saya tak tahu lah Cik Lan macam mana Cik Lan. Ni saya kuat pasal saya ada orang tua saya lagi Cik Lan. Kalau saya dah tak ada orang tua lagi Cik Lan, saya dah tak tahu Cik Lan macam mana saya nak hidup. Benda ni kita kuat pasal kita jaga orang tua kita lagi. Nanti kalau orang yang kita jaga tu dah tak ada, macam mana kita nak hidup pula lepas tu? Kita hidup sebatang kara lepas tu Cik Lan. Kan adik-adik lain dah tak hiraukan kita lepas tu Cik Lan. Sebab kita dah sebatang kara Cik Lan. Benda tu yang menghantui saya Cik Lan. Apa nak jadi aku kalau orang tua aku dah mati? Apa nak jadi pas dengan aku apa nak jadi dengan diri aku Benda tu yang Cik Lan yang saya fikir Cik Lan. Aku hidup sebatang kara, macam mana nanti Aku mati nanti, kalau aku sakit siapa nak jaga aku pula?
Benda tu yang menghantui saya, Cik Lan.